Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya alim 'allimna min ilmik kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Watami bil khair amma ba'd. Dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid Kuala Mabu, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat kurniaan yang tidak terhingga, yang tidak boleh kita kira, yang Allah limpahkan kepada kita sehingga saat dan sehingga ketika ini. Alhamdulillah, di bibir kita ini perlu kita menyebut nama Allah yang banyak memberi kepada kita kelebihan, kurniaan, sehingga pada malam ini masih lagi berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Mutiara Minhajul Abidin yang dikarang oleh asalnya daripada Imam Ghazali dan diringkaskan oleh Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaluddin. Hari ini kita akan sambung lagi kitab ini berkenaan dengan halangan keempat, yakni halangan di antara halangan-halangan yang menghalang kita daripada beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Halangan pertama disebut ialah dunia, kita dah cerita dah. Halangan kedua yang disebut dengan makhluk. Halangan ketiga kita dah sebut dah, iaitu adanya syaitan yang menghalang kita daripada beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui ketiga-tiga tersebut, dengan cara nak hadapinya, moga-moga ia memberi kekuatan kepada kita seperti mana yang kita baca pada 2 minggu yang sudah, iaitu 7 perangkap syaitan. Yang kita boleh recall balik lah, boleh check balik muka surat sebelum tu, ada 7 perangkap, 7 peringkat perangkap syaitan yang menghalang kita daripada beramal ibadah sehingga menyeleweng kita daripada matlamat sebenar penciptaan kita di atas dunia ini. Dan ada halangan keempat pada hari ini kita akan baca insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Halangan keempat ialah nafsu. Nafsu yang sentiasa mengajak kepada keburukan merupakan halangan yang paling sukar dan balanya paling susah dan merosakkan. Nafsu menjadi penghalang kepada kita untuk kitanya nak buat ibadah. Malah nak mari semaya, malah nak baca Quran, asbab kerana nafsu. Dan disebut ia menjadi penghalang yang paling berat, paling sukar. Sehingga balanya adalah bala yang paling merosakkan kita. Bala-bala yang merosakkan kita. Asbab kenapa? Kerana musuh-musuh yang lain kita nampak berada di luar daripada diri kita. Ulama kata nafsu ni paling bahaya. Sebab apa? Kerana dia duduk dalam. Yang ni duduk dalam diri kita sendiri. Nafsu ini yang paling bahaya kerana tak ada angin, tak ada ribut. Tak, tapi kita kalah hawa-hawa dipanggil. Kalah tak ada nak berlawan. Sebab apa? Asbab kerana nafsu yang sudah lemah, dalaman tidak kuat, akhirnya kita hanya kalah dengan diri sendiri.
Bahkan rawatannya juga sangat sulit kerana racunnya sangat berbisa. Sedangkan penawarnya sangat pahit. Disebut nak merawat nafsu ni pun payah. Nafsu-nafsu ni payah nak betul payah. Sebab tu nafsu yang baik sebenarnya dididik daripada awal. Tak? Nafsu yang sudah diajar daripada awal, dia lemah, dia tak besar dalam diri. Mudah dia nak bangun subuh, mudah nak dia baca Quran. Sebab kerana sama-sama dah dia buat. Diajar dengan begitu, daripada kecil lagi. Sebab tu, orang yang nafsu dianya sudah kecil, dia mudah untuk nak beramal ibadah. Tapi kalau dia nafsu besar, tak? Oh, masa tu belakang parai pun. Tak? Oh, payah. Tak? Nya takkan ikut belakang parai. Payah tak? Payah. Nak boleh putus bila lah buluh tu. Kok belakang parai nyagi tebal. Oh, payah. Sebab tu, kalau nak melentung buluh, mestilah daripada rebung dia disebut. Masa kecil lah. Masa sebelum daripada dia kerah tu. Dia kerah ni ke? Dia tua ke Allah? Nah. Boleh ke tak usah nak betul? Boleh. Tapi memerlukan rawatan yang sulit. Yang susah. Boleh nak betul lagi. Dia hidayah Allah mari. Nah. Pada tu dia kena tamparan hebat dalam hidup dia. Baru dia celak mata. Boleh nak berubah. Tak? 360 darjah. Ataupun berubah daripada hak biasa kepada yang luar biasa. Yang ni rapat dengan Allah Mayabbe molek. Boleh jadi kerana pergi haji. Ni musim orang pergi haji. Pergi dah ramai pergi haji. Habis hamba pun pergi haji. Ada orang kapun ni 3-4 orang ada pergi. Pergi haji. Tengok balik tu dia berubah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi kalaulah sebelum daripada tu tak pernah pergi masjid. Tak payah royak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita boleh sebut pasal haji sikit. Rasulullah ni kita tahu Rasulullah dia ada khutbatul wida'. Hujjatul wida' ataupun khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika haji. Tahu tak bahawa haji yang Rasulullah pergi itu ketika dia berkhutbah yang terakhir dalam dia hidup tu merupakan haji terakhir dan yang pertama. Yang pertama dan yang terakhir. Bermakna Rasulullah pergi haji berapa kali? Sekali. Bila dia pergi akhir umur dia. Itu ulama bahas. Pergi haji ni adalah kemenangan bagi kita. Kemenangan ni apa dia? Kemenangan dengan kita boleh mayat. Kita boleh puasa, kita boleh sedekah, zakat, hak wajib itu. Dan kita boleh buat amal-amal Islami yang ada dalam diri, dalam keluarga. Tak? Sebab tu kalau nak pergi haji tu, moleknya, mayat tu lekat dulu. Baca Quran tu pun hari-hari dah. Tu ulama sebut. Barulah pergi haji tu, hak kita nak tu haji mabrur. Kita dah. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan mutaqabbala, kita sebut. Tak? Nak dapat haji mabrur, mana kalau lah kitanya semaya jarang-jarang nak boleh mari masjid pun payah. Tak? Hak tu ngelah tu jadi pergi haji 3-4 kali. Dia kata tak sedap pergi mula-mula. Sedangkan Rasulullah sendiri pergi haji berapa kali? Sekali saja. Pergi haji itu satu kemenangan. Melawai, terutamanya lawai diri lah. Lawai hawa nafsu sendiri. Ia sukar dilawan disebabkan dua perkara. Bapa nafsu ni payah kita nak lawai, sulit. Rawatan dianya payah, penawar dia pun pahit sangat-sangat. Bukan tak boleh nak lawai, ada peluru nak lawai. Ada pedai. Hak nak lawai dia.
nafsu yang payah ni. Dan cara nak lawainya, sebab apa kita payah nak lawainya? Sebab yang pertama ialah ia merupakan musuh dalaman. Payah nak lawainya sebab duduk dalam. Musuh dalaman yang licik sangat susah untuk dihadapi. Payah. Seperti mana jatuhnya Khilafah Uthmaniyah di Turki. Sebab kerana waktu itu orang Arab ni dia mula berpecah dah. Dia persoalkan kenapa pemerintahan negara Islam ni daripada Mekah, Madinah kena pergi sampai duduk Turki. Dia pecah. Pecah tu kok. Kalahnya bukannya musuh tu kuat. Sebab kerana kita dulu pecah. Bukan musuh tu kuat sangat. Tak. Bak kata pepatah. Kalaulah kita ni besi kepala kepada kapak. Nak potong kayu ni kita perlu kayu. Yang ni pemegang kepada kapak tu juga. Maksudnya nak tebal pokok ni kena guna kayu juga. Guna kayu tu sebab kerana mudah. Nak suruh kita mudah. Nak tebal pokok. Dan itu yang dibuat kepada kita. Negara kita sendiri pun Melaka. Jatuh Melaka ni sebab kerana orang dalam ni. Barua disebut. Itulah barua tu. Geng barua. Geng pengkhianat. Orang dalam ni istana sendiri. Yang akhirnya jatuh. Islam jatuh ni bukan kerana yang lain. Kerana asbab dalaman. Samalah diri kita pun. Yang jatuh, yang jadi payah, yang jadi kalah. Tak boleh nak bangun pagi, tak boleh nak baca Quran. Kalah sama ni. Bapa kalah sama ni? Sebab kerana nafsu dalaman. Musuh di dalam dada kita. Dalam jiwa kita sendiri. Tu kalah kita tu. Kalah kita. Tak? Orang kata buat apa tu? Tak pergi masjid. Kalah dia. Baring duduk rumah. Tak? Sopa belawai dengan musuh ni. Tak? Kalah duduk baring duduk rumah. Kata buat apa? Tak ada Sakit kau tak? Tak boleh nak mari berat badan dia. Sebab kerana kalah dengan nafsu dalaman. Musuh dalamannya sendiri. Bapa kita payah nak lawan ni, nafsu ni, sebab yang kedua ialah ia merupakan musuh yang disenangi dan dikasihi oleh diri sendiri. Musuh-musuh ni, nafsu kita ni adalah musuh yang kita sendiri pun nak. Sedap. Tak. Tak baca Quran dengan baca Quran mana sedap? Sedap tak baca, tak letih. Nak kena betul ni mak arik li sukung. Kau mak badak, kau mak iwak, kau wih nak ingat warga apa? Serupa dengan perangkat syaitan yang ketujuh tu kita baca hak minggu lepas. 2 minggu lepas tu. Hak yang ketujuh tu dia akan setuh bab akidah. Disebut setuh bab akidah. Setuh bab akidah tu bab apa? Dia akan sebut, dia kata, mu ke kaya dah. Mu kaya dah, mu senang dah. Mu usaha sendiri, mu boleh jadi kaya, mu ramah dah orang. Mu boleh goyang kaki dah. Buat gapo lagi mu nak beribadah? Sedang molek syaitan tu tiup dengan benda tu, nafsu kita pun royak. Ya Allah sungguh. Nak pergi buat maya buat gapo? Kalau pergi maya pula orang duduk nak kopiti kita. Duduk serah. Dia serah gitu. Mari pula ustaz hak bawa tabung duduk ngomong sama. Ustaz ada mak tapi ada sekolah tu duduk ngomong nak buat masjid dia nak. Pergi buat gapo dia kata. Nafsu duk royak dalam diri. Kena dengan jiwa kita kadang-kadang. Memang banyak suka. Kita sendiri kasih kepada nafsu. Sedap. Sedap. Bak hak ikut nafsu ni memang betul.
Betul. Sebab tu dalam bab kurniaan ini, kita kena tahu semua ini datang daripada Allah. Ada satu kurniaan yang kita nak Allah beri. Bermakna itu adalah pemberian daripada Allah. Tapi ada sesuatu yang kena dengan nafsu kita. Kita nak, tapi Allah tak beri. Kita kena ingat itu adalah protection daripada Allah. Maksudnya Allah nak jaga kita. Tak sebui. Boleh jadi tak kaya serupa dengan orang, boleh pergi haji balik hari ke mana. Nak. Kitanya tak boleh nak pergi haji 2-3 tahun sekali. Orang tu boleh pergi pagi. Siapa pula dia? Orang duduk doa, orang ni tua baru boleh pergi. Dia ni tahun lepas kita, tengok tahun ni. Tak letak gambar dalam grup community Kuala Abu. Ada ke grup WhatsApp? Nak tengok, siapa pula dia ni? Tak. Apa Allah tak beri lebih ke kita? Sebab kerana takut rosak kita. Cuba lebih sikit lah. Agak-agak siapa kau dek ni ramai-ramai? Tak. Rumah besar, kereta besar, tak duduk dah macam ni. Duduk kiil. Tak. Kecek luau lalu. Tak. Sebab tu apa yang sama, apa yang nak dengan nafsu ini, diri kita pun kena. Diri kita pun kena. Sebab tu payah nak lawan nafsu. Allahu Akbar. Itulah kesusahan asbab kerana kalau kita nak lawan nafsu-nafsu ni tidak dididik awal-awal, kita besarkan nafsu, akhirnya rosaklah. Maka sudah tentulah benda buruk yang dinilai oleh dorongan dalam diri insan sukar untuk dilihat kecelaan padanya kerana ia dalam dirinya sendiri. Asbab kerana duduk dalam ni lah, barang duduk dalam. Tak, kita sendiri pun kena dengan nafsu kita. Nafsu duduk royak nak kata nak gani, kita pun suka. Boleh piti banyak, boleh getah banyak, boleh tanah banyak orang nak bagi. Tak? Siapa tak sih? Tak? Hak duduk kecek ni pun kalau kena, memang nak. Siapa kata tak sih? Tak? Tapi didikan kita. Asbab kerana kalau kita duduk ikut tu lah yang jadi payah nak lawan nafsu. Payah, orang duduk lorak belakang. Kitanya lorak pergi mayebe baca Quran. Berlawan dengan nafsu. Nak? Payah nak lawan gitu payah. Payah itulah yang akhir dianya nafsu ini menjadi bala yang besar kepada menghalang kita daripada beribadah pada Allah. Oleh itu seseorang boleh membinasakan diri sendiri dengan mengikut dorongan dalaman sebegini. Akhirnya hak rosaknya kita lah. Kita. Bagi ngajar hak dalam tahfidz. Jaga ni. Tak jumpa sore-sore ni, Allahu Akbar. Hak tahfidz tu kok bagus-bagus dah, banyak bagus dah. Banyak bagus. Nah, kadang-kadang dengan sore-sore ni kok nampak dah ni. Kita tak nampak-nampak, tak payah nak gesek ni. Nampak tanda. Tanda sujud banyak. Ada sore tu ustaz main media ni ustaz. Dia kes dia nya masuk jaranya. Kes dia cuba ni pelajar dia. Ada raba ke apa istilah dia macam nak buat hak tak comel dengan pelajar. Buat benda. Pelajar dia ustaz sekolah menengah. Tak, duduk situ baca Quran, dia lah hak paling ngapa habis 19 ke dah hari tu kalau tak silap hamba. 19 juzuk dah. Sikit lagi nak habis. Dah habis 20. 20 ke atas tu suruh-suruh hak dengan dah sama. Mudah dah lah. Nak.
Tengok kau dia kecek dengan dia, tak ada hak duduk sekali kecek dengan dia. Allah Ustaz. Alhamdulillah kena gini dia kata. Alhamdulillah kena gini. Kalau tak kena gini ke tak tahu. Ke apa dia? Dia kalah dengan diri dia kata. Salah duduk ikut error kau rasa. Bini ada, dah bukan tak ada bini. Hak halal tu habis tepen nak pen. Faham tak? Hak halal tu ada dah rumah, bukan tak ada. Dia ayat ada dah halal, dah pergi cari lagi hak haram ni. Ke apa? Kalah dengan nafsu. Kalah dengan nafsu ni hak rosak dia. Rosaknya kita, rosak dah nama ni kat Allah, tak ada apa dah. Tak ada orang tahu lah so kapung dia 2-3 butir kapung tu kok tak kena raya. Kalau sekolah tu orang tahu kena royak sekolah tu kok kena habis lah. So Kelantan ni kok kena belaka sekolah tu. Nak rosak dah. Nak, tapi Allah bagi peluang untuk dia betul dia. Alhamdulillah boleh betul. Hak tak betul sudut dalam hak kalau ngisap patula ada. Nak ngisak. Moga duduk dalam tu pun harapkan pagar makan padi pun ada sungguh. Tak ada ke hangpa tahu. Nah, hak 2 paku pun jual juga bagi tu. Hak 2 paku. Begak gua ni memang betul begak. Kalau hangpa pergi masuk tu mudah je nak masuk. Tulis nama masuk boleh masuk je. Tak. Hak dekat hak terbaru ni dalam sebulan sebelum raya lah lebih kurang. Sebelum raya tu. Nak masuk ni gini ni. Cek. Lepas tu dia suruh naik setangga tu. Dia ada cermin kat bawah. Nak, hangpa kata hangpa tak pakai sandal ni. Ya, kita. Dah pakai kain. Jumpa gini kita masuk. Nak, moga cek habis nak cek ni. Nak, apa? Ada kes dia. Tahu rupanya. Pala usahanya. Hak 2 paku. Nak. Wallahu a'lam. Nak ayat ni. Nak ayat. Dia siapa dalil kalau dia Allah kata kena gana pun Allah tak balik dia. Nafsu dia masih membuak-buak, dia tak betul, hidayah tak sapa. Susahnya nafsu ni. Baik itu bala nafsu besar dalam diri yang merosakkan kita sehingga tak boleh nak semaya bang. Itu adalah bala yang paling besar yang kena kepada seseorang muslim. Tuntutan ke atas hamba terhadap nafsu. Tuntutan kita terhadap nafsu yang sentiasa mengajak kepada keburukan ada 2 jalan. Antara hak dituntut untuk kita didik ataupun betul bahagian nafsu ni apa dia? Ada 2 jalan. 2 cara kita nak perbetulkan nafsu kita. Ke atas nafsu kita ni apa perlu kita buat? Ada 2 tuntutan daripada agama. Yang pertama, jalan pertama ialah didik nafsu sehingga ia cenderung kepada kebaikan. Itu tuntutan agamanya. Nak didik nafsu ni. Didik nafsu. Tak boleh nak buang nafsu ni ke mana-mana tak boleh nak buang. Bahkan haram kalau lah orang ni jahat setara mana pun kita pergi kasih dia. Serupa dengan kita kasih kucing, kuda, macam-macam. Jadi tak ada nafsu. Ataupun tak boleh nak buat anak. Mudah cerita. Boleh tak nak buat kau orang? Jahat setara mana pun haram. Tak boleh. Tak boleh. Allah beri nafsu. Tapi ada sebab, ada cara. Yakni kena didik. Nafsu tu kena didik. Bukan kata nak suruh hilang terus nafsu, tak boleh. Tak boleh nak hilang. Bagi Allah bagi. Bahkan kalau hilang nafsu tu, masalah besar. Pupuhlah manusia. Nikah mu tengok aku tengok mu malam pertama. Tak ada rasa pun lembu kenying. Tak ada rasa apa? Tak ada nafsu. Nafsu kena ada. Cuma mesti kena didik. Didik itulah dengan agama. Didik dengan agama.
Sehingga banyak nafsu ni cenderung kepada kebaikan. Biar kita berlomba, badi mari masjid ni ramai gini. Dah ambo tengok ada hok baru siapa pun ada. Dengar orang ngajar baru mari ada jenis orang. Tak, jenis geng rumah dekat. Tak, kita sebut dah geng rumah dekat tu dia komak baru mari. Tak, geng rumah dekat. Komak baru dia mari. Nah, orang ngajar baru dia mari. Kalau tak ada ngajar, tak sedap, ustaz tak sedap dia tak mari. Ada juga jenis gitu. Dia patutnya, nah, ustaz sedap tak sedap apa dia mari. Nah, lagi-lagi susah dah nak boleh masjid hak dekat dengan rumah. Orang pisah cari masjid ni dekat dengan rumah. Tiba-tiba masjid dekat rumah, nya tak mari ikut dia je. Nah, didiklah nafsu kerana itu adalah tuntutan agama yang pertama, jalan pertama untuk kita. KJA kita. Ni kena betul. Tak boleh nak halal nafsu, tak boleh nak halal terus, tak boleh. Didik. Dia tutup 100% pun tak boleh juga. Dia kena ajar. Kita tengok TV contoh. Kita tengok TV. Tengok TV dengan ada cerita ke. Telefon ke dia mau duduk tengok YouTube ke. Kita kena ajar anak ni. Orang tina tak payah tengok. Lagi-lagi hak jenis tunjuk body, tunjuk badan ni. Dengan maksud dia kena tukar channel lain. Dia tukar tengok hak, tukar balik, tukar cari hak okey. Apa anak kita daripada duduk tengok cerita hak orang putih maksud gapo tak faham gapo. Baiklah tengok cerita-cerita yang memberi makna. Omar Hana bagus. Hadi Huda ada. Lah ni macam-macam. Upin pun okey. Cuma hak lembut tu je masalah. Abang gapo dia tak ingat. Tu masalah. Ada juga masuk gitu. Tak patut kena buat. Ambo kalau boleh buat petition, buat apa ke les kopak tu syarikat. Hak jo buat tu. Bola pergi masuk orang jatuh lembut tu. Tukar orang jatuh kerah. Dia insah ke warna ke tukar jadi kerah molek. Gapo? Satu lah macam-macam. Itulah. Nak kena buat. Kita kena ajar ni. Bukan kata nak kena tahu TV. Nak tahu TV tak boleh. Nak buat telefon tak boleh. Tak boleh. Musim revolusi industri keempat 4.0 lah ni. Internet 5G. Robot orang buat macam-macam lah ni. Kita tak boleh nak tolak robot pembangunan. Tak boleh nak tolak. Islam tak pernah menolak pembangunan. Rasulullah lawan dengan orang kafir. Hak ada senjata, Rasulullah lawan senjata. Ada kuda, Rasulullah guna kuda. Ada strategi, Rasulullah buat strategi. Tak tolak. Pembangunan tak tolak. Dulu budak-budak main cokok, gedah selipar, polis entry dulu. Lah ni dak telefon. Awak sikit kita main futsal, main bola, badminton. Jamin tu kadang-kadang ni dah banyak dah ni. Kapur ni, hok main bola, main badminton ni, nak pupuh dah lah ni. Duk main ikut telefon. Main ikut telefon. Dengan makna kata kita nak tolak benda ni. Tak boleh nak tolak langsung, nafsu tak boleh. Tapi kita kena didik. Serupa bola, masa jamia bola. Anak-anak kita main bola. Makan bola, tidur bola dulu kan. Semua bola. Malam-malam juga main bola. Petang main bola. Tidur bola. Makan bola. Bukan kata tak boleh main bola. Tak boleh nak sekat main bola. Tak boleh. Tapi kena betul. Main bola pun ada hak masa. Kalau kerja, kena kerja. Ada amanah isteri. Main tu tak ada siapa tahap baloh. Main tak ada siapa tahap hasa harus jadi hare. Buka aurat. Gocoh. Ni orang Kelantan kita ni kadang-kadang kalau dalam kapur apa pun tak tahu. Dia style dia bukan nak sepak bola, nak cah keting. Dulu lagi dia tag dulu. Dia memang dah
main kasar gitu. Tak? Patutnya hak asal molek. Didik ni nak kena betul. Tak? Jangan kita ikut nafsu. Tak? Ada masa mayat, berhenti mayat. Ni dok tengok bola ni main pukul 8.30 malam stadium ni. 8.30 kalau hak mana masuk stadium. Beraja kau masuk stadium. Tak? Tengok bola. Masuk kalau masuk lewat tak jumpa kursi. Masuk ni kok kadang-kadang lepas asar masuk dah kalau hak final. Pasar masuk dah. Tak kena raya bola asar lagi. Apa? Okey ramai orang ni tengah masuk dah. Orang masuk ni. Lewat ke. Mungkin kalau dia ngumur contoh 80,000 seat kursi. Tak hak dia jual. Dia jual pula 50,000 hak haram ni, hak ulat ni, tiket ulat dia bagi. Tak boleh masuk juga. Ngalahnya tak ada kursi kalau kita beli malam. Sebab tu jadi masuk awal tu. Tu masalah game bola dulu. Hangpa ingat ai. Tak? Masuk awal tu bukan kata tak boleh masuk awal, boleh masuk awal nak cari kursi nak duduk molek. Tapi time maya maghrib. Maya lah kena maya. Jangan tak semaya. Tak. Main pukul 8.30 mula. Main bola ni. Ataupun pukul 9 mula. Tak pastikan maghrib isya tu maya. Tapi memang ada kalau di dalam walaupun duduk masuk dah dalam dia memaya kok tepi-tepi maya. Tapi berapa kerak je maya. Jadi benda ni kita kena didik. Nafsu kita ni gapo hak kita nak ni, gapo kita buat ni kita kena didik. Tak ada siapa tahap tertinggal agama. Terutamanya didik dengan agama lah nafsu kita. Yang kedua, tuntutan agama terhadap nafsu ini ialah jalan keduanya ialah lemahkan nafsu sehingga ia tidak mendominasi jiwa dengan dorongan kejahatan. Kena lemah dia. Kena lemah lah. Jangan nafsu ni membuak-buak. No. Nak? Kena ada masa tu sabar. Istighfar banyak-banyak. Bak dunia baik, bak harta. Isteri nak 2, 3. Nak juga tak kira nak 2, 3, 4. Bala. Tak comel keluarga. Sebab tu nafsu mesti dilemahkan. Tuntutan agama nafsu mesti dilemahkan. Ni jangan siapa nafsu ini besar kepada kejahatan. Cara melawan dan mendorong bisikan nafsu adalah dengan takwa dan sifat warung. Adaklah nafsu-nafsu ni lawan dianya, peluru dianya adalah takwa dan warung. Sifat takwa lah. Takwa ni kita sebut banyak kali dah. Takwa ni adalah takut pada Allah. Mudah cerita. Takwa ni kalau kitab lama ni dia sebut takwa ni ada takwa pada Allah ialah ittaqu. Ittaqu tu gak takutlah. Haqqa tuqati. Dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya takut dengan Allah dengan sebenar-benar takut. Takut nak buat benda hak Allah larang. Hak Allah suruh tu takut untuk tinggal. Wajiblah buat. Jadi benda tu dengan cara supaya kalau kita takut, kita bertakwa pada Allah dan kita ada sifat wara', maka bolehlah kita lawan nafsu itu. Dan jalan menundukkan nafsu ada 3 perkara. Kemudian cara untuk menundukkan hawa nafsu adalah dengan 3 perkara berikut. Nak tundukkan nafsu ni ada 3 cara. Yang pertama, menegah syahwat. Nak suruh nafsu ni jadi lemah, boleh dikawal. Pertama, cegah syahwat kita ni daripada biar berleluasa, iaitu tidak mengikut syahwat pada berlebihan yang halal dan pada yang haram sama sekali. Apa maksud tidak berlebihan dalam yang halal?
rezeki dunia. Kalau kita kerja ni, halal ke tak halal kalau atas kerja kita. Tapi dalam bab itu pun, kita didik supaya syahwat kitanya tidak besar pada dunia. Tidak besar pada pitih, tidak besar pada rumah besar, kereta besar. Kita tak besar bab tu. Ni nak kena betul supaya kita tidak berlebihan dalam yang halal. Dan dalam masa yang sama, pada yang haram pula tak buat sama sekali. Itulah nak kena tidik. Nak kena betul. Yang ni syahwat kita. Rasa temoon kita nak tu. Yang kedua, cara nak menundukkan nafsu ialah menekan nafsu dengan amal ibadah. Tekan nafsu ni dengan amal ibadah. Tak ada dah. Tak. Kalau rasa nak je, mari. Nak rasa nak go tu, nak go ni, mari banyak. Baca Quran banyak. Tak lawan dengan kita banyakkan dengan amal ibadah agar nafsu lemah untuk mendorong ke arah keburukan. Cara itulah antara cara menundukkan nafsu. Dan cara yang ketiga menundukkan nafsu ialah meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga nak suruh nafsu ni tunduk ialah kita lah. Kita kena tunduk pada Allah. Yang ni pencipta kepada kita dan pencipta kepada nafsu yang ada dalam diri kita ni. Kita kena minta dengan Allah. Tunduk dengan Allah, minta, ya Allah, nak hancurkanlah rasa kepada dunia ini. Hancurkan supaya diri kita ni tidak temoa dengan dunia. Padai-padai cukuplah. Sebab tu Rasulullah ajar doa ni, bab dunia ni, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Rasulullah ajar doa untuk nak minta pasal dunia. Bukan tak boleh nak minta dunia, tapi cara doanya, ya Allah, Allahumma kfini, ya Allah, cukupkan aku. Padankanlah aku sehingga aku tak rasa, tak ada rasa. Bihalalika an harami, dengan perkara yang halal dan bukan perkara yang haram. Allahumma kfini, maksudnya cukupkan aku. Cukup, padai cukup je. Innahu huwa aghna wa akna. Atas dunia ni, rahmat tak rahmat Allah. Allah tidak menjadikan orang ni siapa tahap tak boleh nak makan sebenarnya. Tapi Allah akan mencukupkan kepada dia. Allah, innahu, sesungguhnya Allah ini huwa aghna, yang maha kaya, wa akna, maksudnya dia yang mencukupkan. Tak ada sebenarnya hak tak cukup, tak ada makan rasa, kecuali Allah memang buat kejadian gitu menjadi ujian kepada kita pula. Hak berlaku di Palestin ni, anak tu kok mati dalam keadaan kering, baby kecil mati dalam keadaan kering. Mak nawi nyusu, mak pun kering, tak ada apa, tak ada susu. Hak tu memang ujian kepada kita lah. Ujian kepada kita. Kita duduk bahas pasal anak kita tak boleh kerja sini, anak kita SPM rendah, duduk bahas benda-benda. Kadang-kadang nak dia nampak macam SPM ni nak SPM tak banyak A kak, tak boleh 5A kak, IPTG tak boleh nak masuk, gotu tak boleh, goni tak boleh, macam-macam dia nampak lain. Nak hidup warna dia nampak macam SPM lah jayanya. Allah buat belaka. Cuba tengok ni orang hak jauh sana. Sebab tu duk atas dunia ni banyak kerja-kerja kita.
yang kitanya perlu memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga dengan bab nafsu ini, mohonlah, rendahkanlah pandangan kita dan muka kita ni biar banyak sujud pada Allah. Seseorang yang tidak meminta bantuan Allah dan tidak bergantung kepada Allah dalam menangani hawa nafsu, tidak mampu menghadapi dan menundukkannya. Maksudnya tak minta dengan Allah. Mayebe pun tak mari. Kalau sama dia. Nah, kalau sama dengan nafsu dia. Dengan Allah ni pun payah nak boleh tunduk. Nak semayang, nak baca Quran. Tak. Jadi benda-benda ni kita boleh perbetul. Banyak baca Quran. Orang kafir ni dia senang je. Dia buat mari benda-benda hak ada dalam telefon ni. Tak dengan TikTok. Hak dengan ngajar tu alhamdulillah lah. Tak. Masalahnya hak rosak tu banyak juga. Tapi sebab tu kita kena betul tu. Betul banyak kena dengan ayat Quran. Lalu ni ustaz masuk dalam TikTok, masuk dalam Facebook. Betul. Tazkirah online, live. Tak ada cara lain dah. Kalau tidak kok, takut Allah tanya, mu pandai telefon, mu tak erti buat live. Sini mungkin ada beratus pula duduk dalam ni. Dalam ni mungkin dekat dengan 100. Dalam ni ada beratus pula. Orang ni adalah hikmah dia. Adalah peluang-peluang. Kalau kita tak buat, rugilah. Boleh jadi kalau tak buat Allah tanya. Mu syarih? Tak kena. Kita nak jawab. Buatlah dengan qadar cara yang kita boleh buat yang terbaik. Supaya hikmah itu dan ilmu tersebut sampai kepada semua. Banyaklah minta pertolongan dengan Allah. Supaya kitanya boleh mengekang hawa nafsu kita sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita kelebihan, bantu kita dalam setiap amal kita, terutamanya dalam nak menghadapi hawa nafsu kita. Ya Allah, lemahkanlah nafsu kami. Ya Allah, biarlah nafsu kami ini nak kepada berlumba-lumba, bukan kepada dunia, tetapi berlumba kepada akhirat. Berlumba nak pergi masjid, berlumba nak baca Quran. Nak tengok sains ni baca Quran, khatam sehari ni boleh sejuzuk, sebulan boleh sekali khatam. Kita nak juga, bukan boleh Ramadan, boleh lain pun dia gitu. Oh, kita nak juga. Biar jadi ada perasaan berlumba gitu. Nafsu kita biar gitu. Nafsu tumo'ah kepada perkara-perkara yang kebaikan, bukannya berlumba dengan benda-benda yang tidak baik, yang akhirnya merosakkan kita. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada hamba sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkan kami, fahamkan kami dengan agama Islam ini, ya Allah. Wa'allimna ta'wil, berilah ilmu kepada kami, ya Allah. Ilmu ta'wil dalam memahami cara hidup sebenar, cara Islam, ya Allah. Allahumma yassir lana fi umuri dunya wal akhirah, ya Allah. Mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Allahumma yassir lana fi iqamatis salah, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, terutamanya untuk mendirikan salat itu, ya Allah. Ringankan tubuh kami, ya Allah. Tubuh keluarga kami, ya Allah. Anak-anak kami, isteri, pasangan kami, suami kami, dan jiran kami, masyarakat kami semua untuk datang ke masjid, salat berjemaah di dalam masjid, di dalam rumah kamu ini, ya Allah. Allahumma yassir lana fi tilawatil Quran, ya Allah. Ringankan tangan kami untuk mengambil Al-Quran kamu itu, ya Allah, yang ada di rumah kami, di atas kenderaan kami, di dalam almari masjid kami ini, ya Allah. Untuk kami pegang Al-Quran itu, ya Allah. Kami ambilnya dan bukanya dan bacanya, ya Allah. Rezekikan kami baca Quran siang, malam, pagi, petang, ya Allah. Allahumma yassir lana fi a'la'i kalimatik, ya Allah. Bantulah kami dalam menegakkan agamamu, ya Allah. Di dalam
jiwa kami ya Allah. Ruh-ruh Islam itu ya Allah, yang baik itu ya Allah, biarlah menyerap ke dalam jiwa kami, jiwa anak-anak kami, jiwa isteri pasangan kami ya Allah, masyarakat kami, negara negeri kami ya Allah, sehingga nur cahaya Islam ini mekar di seluruh dunia ya Allah. Allahumma yassir ya Allah, mudahkanlah ya Allah, wala tu'assir, jangan kamu payahkan ke atas kami ya Allah. Wa tammi bil khair, dan akhirkan segala urusan itu ya Allah dengan baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.